Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saingan separuh akhir pertama Shopee Cup 2026 bakal menjadi tumpuan utama peminat bola sepak tanah air malam ini. Dua wakil Malaysia akan turun berentap dalam misi memburu kelebihan awal menjelang aksi timbal balik. Juara Liga Super, Johor Darul Ta'zim bakal berdepan cabaran getih menentang gergasi Thailand, Buriram United. Sementara itu, Selangor FC pula akan melayan kunjungan wakil Vietnam, Nam Dinh FC dalam satu lagi pertembungan yang dijangka sengit. Dua perlawanan, dua misi berbeza, namun satu matlamat, membawa nama Malaysia ke pentas akhir. Fokus pastinya terarah kepada pertembungan di Stadium Sultan Ibrahim, apabila pengendali Johor Darul Ta'zim, Hisco Munoz menuntut barisan pemainnya tampil agresif dan mengelak kesilapan mudah. Beliau mahu setiap pemain yang diturunkan mempamerkan sikap positif serta kekal fokus sepanjang perlawanan, bagi mengelakkan episod pisang berbuah dua kali. Menurutnya, skuad Harimau Selatan sudah bersedia untuk menampilkan aksi bertenaga dengan intensiti tinggi demi memastikan kemenangan berpihak kepada mereka. Tambah Hisco, setiap kali beraksi di laman sendiri di hadapan ribuan penyokong, JDT akan memberikan persembahan terbaik sejak whistle pertama dibunyikan. Perlawanan ini amat penting dan mereka tidak boleh tersilap langkah. Namun begitu, cabaran dari pihak lawan bukan calang-calang, kata Munoz pada sidang media. Sementara itu Ketua Jurulatih Buriram United, Mark Jackson mengakui aksi menentang JDT di Stadium Sultan Ibrahim bukan satu tugas mudah. Walaupun begitu, beliau tetap optimis skuad yang digelar Sander Katlih mampu mencipta keputusan positif, dengan sasaran membawa bekalan selesa menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena pada 13 Mei nanti. Menurutnya, meskipun Buriram tewas dalam dua aksi liga sebelum ini, ia tidak menjejaskan persiapan pasukan. Malah beberapa tonggak utama direhatkan bagi memastikan mereka berada pada tahap terbaik untuk perlawanan penting ini. Jackson turut mengakui kekuatan JDT, namun menegaskan pasukannya akan menggunakan pendekatan taktikal terbaik bagi mengimbangi kelebihan lawan.